Enak ada jumpa Pok Kunyah yang ada macam-macam keturunan udang galah dekat je dengan Menara KL. Nak tahu dekat mana? Jom tengok video Ena ni sampai hujung. Kat tengah-tengah bandar Kuala Lumpur, lagi-lagi kampung baru ni, nak cari parking memang susah kan. Tapi kat sini senang tau sebab spot parking dia sebelah je. Selain tu, surau pun ada, toilet pun ada. Kalau tengok pada nama pun, kita dah boleh tahu dekat sini memang menu utama je udang galah. Enak paling tertarik dengan masak lemak petai dia ni. Dia punya letak petai dia, menimbun weh. Lepas tu fresh-fresh waktu rangup. And then dia punya kuah dia memang pekat, ikat, pedas. Lepas tu makan dengan ulam, sambal ni, memang sedap lah. Selalunya masak lemak ni dia mesti ada kawan dia, iaitu udang galah masak petai. Udang galah sambal petai. Udang galah ni memang besar-besar Untuk kanak-kanak jangan risau, ada menu yang tak pedas. Goreng kunyit ataupun yang celup tepung. Udang buttermilk ni dia tak pedas. So macam kalau untuk budak-budak, sedap. Selain udang, Ella paling tertarik dekat sini daging bawang dia. Bawang putih dia tu crunchy-crunchy. Cara dia masak daging tu pun macam menarik sebab luaran dia macam rangup. Tapi dalaman dia tak ada kering sangat. Masih juicy. Ayam kepok kejutan budaya tu memang tak pernah jumpa kat tempat lain. Cicah dengan kuah kicap macam ni. Ayam kampung dia ni memang sedap. Garing di luar, dalam dia lembut, berjusi. Dia tak kering semuanya. Selalu kita jumpa siakap 3 rasa. Kat sini, siakap 5 rasa, 5 keturunan. Sampai 5 keturunan kau makan mesti kenyang-nyang. Kalau korang tak nak yang berat-berat, nak kudak-kudak, boleh ada. Keropok leko ada. Set udang celup tepung RM15, 90 sen pun ada. Untuk minuman pula, ada 3 jenis air yang menarik. Dekat tekak Ena, air kelapa laut, air longan dengan air nanas. Dia letak isi tu pun memang berlambak. Memang marah weh.